ASBF sebenarnya adalah antara salah satu pelaburan yang paling disalahfahami di Malaysia. Ramai orang ingat ASBF macam unit trust. Letak duit, tunggu dividen, siap. Tapi realitinya ASBF ni sebenarnya lebih dekat dengan pelaburan hartanah. Cuma bezanya dia bungkus cantik-cantik dan panggil ia pelaburan unit trust. Dan oleh kerana ramai orang yang melabur ASBF tanpa benar-benar memahami instrumen ini, antara nasihat yang paling kerap saya berikan apabila saya menasihati orang yang ada masalah kewangan adalah untuk membatalkan ASBF mereka. Bukan sebab ASBF itu sendiri tak bagus, tapi kerana mereka tak mampu melabur dalam ASBF. Oleh itu, dalam video ini saya nak bantu awak fahami instrumen ini. Apa sebenarnya yang awak gadaikan apabila awak memilih untuk melabur dalam ASB Financing? Welcome to Sembang Finance. Kalau kita nak ringkaskan betul-betul, ASBF ni sebenarnya sangat straightforward. Pada asasnya, awak pinjam duit daripada bank dengan kos yang lebih rendah dan awak gunakan duit itu untuk melabur dalam ASB di mana pulangannya sepatutnya lebih tinggi. Itu saja. Dalam dunia kewangan, ini sebenarnya dipanggil arbitrage. Strategi ini biasanya hanya dibuka kepada pemain besar yang mampu pinjam berjuta-juta. Biasanya lah. Contohnya macam hedge fund, syarikat besar, pelabur hartanah dan sebagainya. ASBF cuma membuka akses ini kepada individu biasa. Contohnya, kalau awak tengok Maybank, kadar pinjaman ASBF untuk RM30,000 ke atas adalah 4.15%. Dan kalau awak tengok kadar pulangan untuk ASB tahun 2025, ia adalah 5.75%. Maksudnya awak untung 1.6% tahun itu. Pada tahap ini, biasanya orang akan mula tanya, pulangan dia macam 1.6% je ke? Macam sikit sangat. Kalau macam tu, kenapa ramai orang masih nak ambil ASBF? Dan honestly, soalan itu memang masuk akal. Tapi di sinilah ramai orang terlepas satu faktor yang penting. Dalam ASBF, kebanyakan orang akan pinjam sampai RM200,000. 1.6% daripada RM200,000 itu adalah RM3,200 setahun. Dan setiap tahun, RM200,000 itu akan berkembang dan berkompaun. Selagi akaun ASB awak menjadi semakin besar, pulangan yang awak dapat daripada arbitrage pun akan semakin bertambah. Walaupun angkanya nampak kecil pada awalnya, dalam 30 tahun, hasilnya boleh menjadi menarik. So, adakah ini bermaksud ASBF lebih baik? Jawapannya bergantung. Tapi untuk menjelaskan kenapa, saya kena tunjuk sikit matematik. Okey, untuk contoh ini, katakan awak ada dua pelaburan. Satu adalah pelaburan ASB biasa dan satu lagi adalah ASBF. Katakan pelaburan ASB biasa tiap-tiap bulan kita melabur RM1,212 sebulan. Dan awak akan melabur untuk 20 tahun pada kadar pulangan 5% setahun. Nak tahu nilai ASB awak lepas 20 tahun? Mudah je. Saya dah kira untuk awak. Jawapannya lebih kurang RM494,000. Macam mana pula dengan ASBF? Katakan awak pinjam RM200,000 untuk melabur. Katakan kadar pinjaman awak adalah 4% setahun dan tempoh pinjaman adalah 20 tahun. Kadar pulangan ASB adalah 5% setahun. Untuk pelaburan ini, awak pun akan membayar sebanyak RM1,212 sebulan. So, duit yang keluar setiap bulan sama dengan yang contoh ASB tadi. Dan lepas 20 tahun, awak pun akan ada lebih kurang RM530,000. Macam mana nak kira semua ni, saya sebenarnya dah buat satu video. Kalau berminat nak tahu, nanti boleh tengok. Okey, yang pentingnya di sini. Bila kita bandingkan kedua-duanya, melabur sendiri di ASB, awak ada lebih kurang RM494,000. Kalau awak melabur melalui ASBF pula, awak ada lebih kurang RM530,000. Beza ASB dengan ASBF lebih kurang RM36,000 saja. Lepas 20 tahun. So, kalau kita nak jujur, dia tak adalah beza yang besar sangat. Jadi, bila kita faham perkara ni, soalan cepu emas yang kita patut tanya bukan lagi pelaburan mana lebih untung. Sebab bezanya tak besar pun. Soalan sebenar yang kita patut tanya ialah, untuk peluang mendapatkan beza pulangan yang tak seberapa tu, apa sebenarnya yang saya perlu korbankan? Dan jawapan yang paling jelas adalah cash flow.
ASBF ni sebenarnya lebih mirip kepada pinjaman rumah daripada pelaburan unit trust sebab cara dia berkelakuan memang sama. Sebagai contoh, apabila awak ambil loan rumah, setiap bulan awak ada installment yang mesti dibayar. Tak kira apa terjadi pun kepada hidup awak, tak kira market okey ke tak, income awak stable ke tak, bank tetap akan minta bayaran dia. ASBF pun sama sebab pada asasnya dia adalah pinjaman daripada bank. Jadi walaupun kita panggil ASBF pelaburan, dari segi struktur ia lebih macam pinjaman perumahan. So sekarang tepuk dada tanya selera, kalau awak dah ada satu rumah atau maybe awak ada dua rumah, mampu ke awak nak beli satu lagi rumah sekarang? Kalau cash flow awak membenarkan, maka awak mampu buat pelaburan ASBF. Kalau cash flow tak membenarkan, maka awak tak boleh buat pelaburan ASBF. Dan sungguh pun saya dah cakap, dan awak pun dah tengok video ni, ramai yang akan kantoi juga. Sebab ramai orang tak tahu menganggarkan kesihatan cash flow mereka. Daripada pengalaman saya sebagai penasihat kewangan, punca nombor satu masalah kewangan yang saya selalu jumpa adalah berkaitan dengan loan rumah. Ramai orang yang beli hartanah banyak-banyak tanpa betul-betul fikirkan kemampuan jangka panjang mereka. Masa beli, semua nampak macam okey. Income pun cukup, installment pun boleh bayar. Tapi bila sesuatu berubah, katakanlah tukar kerja, interest rate naik, tak dapat penyewa, tiba-tiba cash flow jadi sempit. Dan dalam situasi macam ini, nasihat yang saya paling kerap beri pun adalah simple. Jual je rumah tu. Sebab cash flow awak tak mampu nak tanggung. Dan atas sebab yang sama juga, saya sering recommend orang batalkan ASBF. Actually, pinjaman yang 20-30 tahun ni, dia tak senang tau untuk emosi manusia. Kalau pinjaman yang setahun dua, awak masih boleh lagi tahan kalau ikat perut. Tak apalah, saya tabahkan hati je. Tapi kalau baki loan tu tinggal 15 tahun lagi, awak rasa boleh tak? Okey, so personal opinion saya, bila awak tak ambil ASBF, sebenarnya ada beberapa kelebihan yang ramai orang tak nampak. Yang pertama, awak kekalkan cash flow. Obviously. Duit yang sepatutnya pergi kepada installment setiap bulan, kekal dalam tangan awak. Dan awak boleh guna cash flow itu untuk stabilkan hidup. Bina emergency fund ke atau handle apa-apa je lah perubahan dalam hidup tanpa tekanan. Yang kedua, sebenarnya ada banyak lagi instrumen dan strategi pelaburan lain yang boleh dipertimbangkan, yang mungkin lebih sesuai bergantung kepada matlamat dan situasi awak. Yang ini kalau awak tak beberapa pasti macam mana nak tentukan, bolehlah cari saya untuk tolong. Sila isikan borang ini untuk booking satu sesi dengan saya dan saya akan hubungi awak dalam masa seminggu. Dan yang ketiga, awak kekalkan flexibility. Hidup jarang berjalan exactly macam apa yang kita plan. Apabila awak melabur menggunakan duit sendiri, awak boleh adjust ikut keadaan. Kalau bulan ni nak slow down, boleh. Kalau nak tambah pelaburan pun boleh. Kalau tiba-tiba ada peluang lain yang lebih menarik, awak boleh tukar. ASBF tak bagi ruang tu. Okey, ada situasi tertentu di mana ASBF memang okey. Dan dia sebenarnya agak teknikal. Saya pasti akan buat satu video dengan lebih mendalam tentang topik ini. Tapi secara kasarnya, kalau awak berada dalam beberapa situasi ini, ASBF mungkin sesuai. Yang pertama dan paling penting, awak mesti ada cash flow yang stabil dan kuat. Kalau cash flow tak kuat, automatically ASBF tak boleh. Yang kedua, awak tak ada banyak modal untuk melabur. Jangan salah faham modal dengan cash flow. Cash flow adalah berapa duit yang masuk dan keluar setiap bulan. Yang tu kena konsisten dan kuat. Modal pula ialah jumlah duit yang awak ada sekarang untuk dilaburkan. Dan ini sebenarnya salah satu kekuatan utama ASBF. Kalau awak jenis modal yang kecil, awak boleh mula dengan jumlah pelaburan yang lebih besar dari awal dan terus menikmati kesan compounding daripada jumlah tersebut. Itulah yang terbaiknya dalam ASBF. Dan sebab terakhir, awak tak tahu mana nak melabur yang lebih baik dari ASBF. Atau awak tak tahu melabur langsung. Tapi sekiranya awak berada dalam situasi ini, carilah saya untuk sembang seketika. Mungkin saya boleh tolong awak. Korang ada dalam ruang deskripsi. Okey, saya berharap awak lebih memahami ASBF sekarang. Kalau awak masih nak tahu macam mana saya kira keuntungan ASBF tadi, bolehlah tengok video ini nanti. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.